Pagi, Jam, pagi. bagus. Okey, bagus. Ini ikan bagus hari nari. Abang, siap ah. Lambat sikit dah. Ya. Ni, Syam. Tukarlah baju. Tu, pinggan banyak tu pergi sushi. Cepat sikit. Syam. Dah berhenti cuci tu. Pergi buat kerja sekolah habis. Syam, kau buat apa ni? Berangan. Tak dengar apa ayah cakap. Dah berhenti buat kerja tu. Pergi buat kerja sekolah. Apa ni? Apa ni? Itu hari minta duit dengan ayah. Kata nak beli buku kan? Kau beli ni. Dah pandai menipu Kenapa ayah sentuh barang Syam? Tanpa kebenaran Syam? Kau ni dah buat salah, nak melawan Ayah dah belikan semua mainan masak-masak ni Tak cukup lagi Kenapa Syam tak boleh beli mainan yang Syam suka? Syam tak nak mainan masak-masak. Syam tak nak jadi macam ayah. Kerja kat dapur dari pagi sampai malam. Tak ada masa untuk Syam. Tak ada masa untuk mak. Biasa. RM2.9.5. Tak apalah, Man. Anak kau sekolah nanti lambat nanti. Lain kali bayarlah. Ya, besok kira sekali ya. Okey, tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Banyak, lambat tadi. Syam. Dah cepat, dah lambat ni. Lari, lari. Ayah, Syam minta maaf kerana selama ni Syam selalu salahkan ayah. Syam selalu anggap ayah tak pernah bagi peluang pada Syam untuk buat pilihan sendiri. Sebenarnya, ayah yang tidak ada peluang untuk memilih apa yang ayah nak. Ayah yang banyak berkorban untuk masa depan Syam. Syam, kemudahan dan kebahagiaan bukan milik kita seorang, tapi milik semua. Terima kasih, Ayah. Sekarang ni, Syam berpeluang memberikan kemudahan buat semua orang, Ayah.